semula pada cerita Anas bin Malik tadi ya. Baik. Jadi setiap di antara kita itu ada yang namakan berkhidmat untuk gurunya. Itulah yang kadang-kadang kita lihat guru-guru pesantren kita, guru-guru sesepuh kita, orang lama dulu, dia ada nanti yang khadimnya, yang datang khidmat untuk dia. Dan yang kadang-kadang kita jangan salah sangka. Orang yang datang khidmat tu dia lah yang kadang tuangan air untuk guru dia. Dia yang datang kalang-kalangnya bawakan kitab untuk guru dia. Kita jangan sangka dia itu orang yang biasa-biasa saja. Seperti Sayyidina Anas bin Malik ini, beliaulah yang senantiasa tolong bantu Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW nak ke tandas untuk qada hajat, dialah tukang bawa kuala, dialah tukang bawa air, dialah tukang tolong Rasulullah SAW dengan pakaian dan sebagainya. Tampak dia, oh ni Anas ni orang biasa lah, dia orang khidmat, orang khadam lah. Tapi subhanallah, kalau kita ikut dalam cerita, dalam kisah ataupun dalam kita katakan silibus sistem tasawuf ahli tariqah, orang-orang yang khadam inilah kadang-kadang ilmunya lebih tinggi daripada orang yang datang duduk belajar mengaji dengan guna kitab. Kenapa? Orang-orang khadam inilah yang seperti mana Sayyidina Anas bin Malik di antara orang sahabat-sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah bandingkan dengan sahabat yang lain. Kenapa? Sebab beliau senantiasa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dengan tukang-tukang ataupun juga orang-orang yang dipanggil sebagai khadam-khadam ini. Mereka merupakan orang yang dekat dengan gurunya. Jadi apa-apa sifat gurunya, apa-apa dua kata tutur gurunya, pengajaran amalan gurunya meresap masuk dalam dirinya. Mereka orang terdahulunya yang dapat orang kata apa? Direct ilmu, pengetahuan daripada guru-guru mereka. Nah, justru itu kadang-kadang kita lihat anak-anak kita, sesepuh kita ataupun anak-anak pesantren kita yang duduk tinggal di asrama, duduk tinggal di pesantren, merebut-rebut nak berkhidmat pada guru. Kenapa? Nak dapat barakah daripada gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya. Dan juga nanti insya-Allah yang jadi, yang menjadi, yang akan jadi atau bakal menggantikan guru kadang-kadang yang si khadam ini. Nanti kadang-kadang ni kalau ada guru yang tak datang, dia kata tak dipanggil yang belajar dengan kitab dia, tak. Nanti khadamnya tolong ganti, saya tak dapat datang ke depan. Tapi bila diganti, Allah, terserlah ilmu pengetahuan, subhanallah. Jadi sini barakah dalam kita berkhidmat pada guru-guru kita, tabarakallah. Jangan kita sangka dan kita duga. Kalau siapa pernah dululah, contoh pernah lihat cerita mungkin 80-an, 90-an nama dulu. Ada satu filem orang putih dipanggil Karate Kid. Ibu tengok tak? Tengok? Masya Allah. Tak tengok? Tengok apa? Hindustan. Hindustan aja ibu. Ya. Dia ajar mula tu kata nak belajar karate. Tapi dia ajar mengecat, ajar apa tu, untuk nak buat bersihkan lah, tingkap lah, cuci lantai lah. Jadi sampai satu masa budak ni rasa kedap. Ni apa kata dia, aku nak belajar karate, aku nak balas dendam. Ya, tapi dia ajar aku untuk cuci tingkap, cuci apa ni mesti untuk kepentingan diri dia sendiri ni. Kata saya nak buat itu. Sedangkan bila mana dicuba ditafsirkan semula dengan pergerakan-pergerakan cuci tingkap, cuci lantai itu, itulah buah dipanggil sebagai tangkisan dan buah untuk nak menyerang sebagai, itulah karate sebenarnya. Oh subhanallah. Ini guru yang ada ilmu. Guru dia panggil sebagai guru mursyid contoh. Yang boleh membimbing didik kita. Jadi kadang-kadang sebab itu guru-guru ada dalam pesantren kita, kadang-kadang datang anak murid tu, datang sini boleh, awak jangan baca kitab. Jangan pegang kitab pun. Saya nak kat mana tu guru? Tu, toilet cuci. Awak datang, okey awak boleh belajar. Awak duduk belajar. Yang lain, awak tolong bersihkan bilik saya. Awak tolong buat air. Kenapa? Ini guru mursyid yang tahu. Ini mungkin tinggi, masih tinggi lagi egonya. Dijatuh luntur dulu, diajar dulu cara bagaimana nak mengawal egonya. Dengan apa? Cuci tingkap, cuci toilet, basuh kain sebagainya. Tak pegang kitab. Tapi subhanallah, bila mana nanti dah sampai waktu, bila dapat baca kitab, dia orang yang terdahulu awal, yang lebih faham. Sebab kenapa? Dah dibersihkan dulu hatinya. Subhanallah. Dah begitulah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu, seorang khadim pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang banyak meriwayatkan hadis kerana selalu dengan Rasulullah SAW, selalu dengar kata Rasulullah SAW, selalu berada bersama dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, begitulah hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala sekalian.